Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan tuan sekalian dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Temu sekalian, apa khabar semua? Semua sihat tuan sekalian? Setakat ni macam mana puasa? Okey semua? Ni nampak bertenaga ni semua puasa lah ni? Boleh lepas sahur kan? Boleh lepas sahur. Okey baik, alhamdulillah tuan sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini tuan sekalian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 Ramadan. Dan alhamdulillah juga tuan sekalian, ini menandakan kita sudah pun menghabiskan kuarter, which means suku daripada Ramadan. 1/3 Ramadan telah pun kita lalui. Harapnya tuan sekalian kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa muhasabah. Mudah-mudahan kitalah tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya termasuklah dosa-dosa yang terdahulu. Mudah-mudahan kitalah orang tersebut, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan sekalian, pada pagi ni dalam masa yang ada ni, insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya nak berkongsi, mungkin tak masuk kot surah Yusuf, boleh sebab kita ambil ala-ala macam tazkirah Ramadan lah kot hari ni, boleh ke? Setuju, sepakat lah kan okey baik. Jadi tuan-tuan sekalian, pada pagi ni saya nak mulakan dengan satu hadis berkenaan dengan Ramadan. Saya tak pasti, mungkin ada dah kot asatizah kita yang berkongsi berkenaan dengan hadis ini. Cuma saya mungkin nak ambil angle yang sedikit berbeza pada hadis yang mungkin popular untuk kita ambil tahu berkenaan dengan Ramadan. Walaupun tuan-tuan sekalian kita sudah di hari yang ke-10, tapi bagi saya tidak terlambat lagi untuk kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah kerana Allah memberikan izin kepada kita untuk berada di bulan ni sekarang. Okey. Jadi hadis mana yang saya refer tuan-tuan sekalian? Hadis ini diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi tuan-tuan sekalian. Talhah ni kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, dalam hadis tu dia bercerita pasal mimpi. Talhah ni dia bermimpi. Dan ikutkan tuan-tuan sekalian, asasnya dalam agama mimpi ni tak boleh jadi dalil. Asasnya. Tapi berbeza untuk kes Talhah ni tuan-tuan sekalian. Talhah ni dia bermimpi tapi dia pergi jumpa dengan Nabi, Nabi mengesahkan mimpi tu. Itu lain cerita lah. Okey, lain cerita. Okey, baik. Apa ceritanya tuan-tuan sekalian? Talhah ni bagi tahu apa kepada Rasulullah, apa yang diriwayatkan. Talhah ni tuan-tuan sekalian, satu hari dia bermimpi. Dia bermimpi tuan-tuan sekalian, dalam mimpi tersebut dia nampak rajulaini, ada dua orang pemuda. Pernah dengar hadis ni ke? Tak pernah dengar? Pernah dengar? Yang dia pasal mimpi tu, tak pernah dengar lagi? Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, dia mimpi, dalam mimpi dia tu dia nampak ada dua orang rajulaini, dua orang pemuda. Setengah riwayat mengatakan kedua-dua pemuda itu adalah adik-beradik. Setengah mengatakan tidak, setengah kata adik-beradik. Maka tuan-tuan sekalian, dua orang pemuda ini dilihat oleh Talhah dalam mimpi dia ni. Dia nampak dua-dua ni tengah berada dekat dalam satu situasi, tengah menunggu waktu ataupun menunggu nama untuk dipanggil untuk masuk dalam syurga. Jadi dalam mimpi tu dia seolah-olah sedang berada di waiting room tuan-tuan sekalian, ruang menunggu untuk dipanggil masuk syurga. Maka Talhah nampak, yang paling dia nampak obvious, dua orang lelaki ni. Okay, dua orang lelaki ni. Maka tuan-tuan sekalian, bila mana dia tengok pada track record kematian kedua-dua lelaki ni, lelaki yang pertama, rajul yang pertama tuan-tuan sekalian, dia meninggal dunia kerana syahid.
Dia syahid dalam peperangan sebab dia sangat berkeinginan untuk mati syahid, maka dia pun berjihad fisabilillah sampai dia ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia kerana syahid. Ini adalah rajul yang pertama, lelaki yang pertama. Adapun tuan-puan sekalian, lelaki yang kedua ini, dia meninggal dunia setahun selepas daripada yang pertama ini mati syahid. Kalau tadi yang pertama mati syahid, tapi lepas setahun daripada yang ni mati syahid ni, yang kedua ni meninggal dunia. Tapi yang kedua ni tuan-puan sekalian meninggal dunia bukan sebab syahid, bukan sebab berperang fisabilillah, tapi setengah riwayat mengatakan tuan-puan sekalian dia meninggal dunia sebab sakit. Jadi yang pertama tadi mati apa tuan-puan sekalian? Nak tengok fokus tak fokus ni? Mati sebab syahid. Setahun kemudian lepas tu siapa pula meninggal dunia? Yang meninggal dunia yang kedua ni. Sebab apa? Bukan sebab mati syahid lah, itu yang pasti. Okey, satu mati syahid, satu lagi tak mati syahid. Saya nak tanyalah tuan-puan sekalian, sebelum saya lanjutkan cerita dalam hadis ni, agak-agak lah, sebab Talha kata aku nampak situasi tu tengah dalam keadaan waiting room, semua menanti nama untuk dipanggil. Rasa-rasalah tuan-puan sekalian, ada dua orang mati, seorang mati syahid, seorang lagi bukan mati syahid. Rasa-rasanya lah tuan-puan sekalian, siapa yang agak-agaknya akan dipanggil dulu masuk dalam syurga? Seorang mati syahid, seorang lagi bukan mati syahid. Rasa-rasa siapa yang akan dipanggil dulu? Ikut logik kita ni tuan-puan sekalian, kita pun tahu dah besarnya fadilat mati syahid ni, maka kita pun semua akan beranggapan tanpa ragu yang akan dipanggil dulu masuk dalam syurga ialah orang yang mati syahid. Tapi apa yang dilihat oleh Talha tuan-puan sekalian menimbulkan kehairanan dia dan kepelikan dia. Sebab dalam mimpi tu yang dilihat dipanggil dulu untuk masuk dalam syurga bukan orang yang mati syahid tu. Yang dipanggil dulu untuk masuk dalam syurga tuan-puan sekalian ialah rajul yang kedua, lelaki yang kedua ni, yang bukan pun meninggal dunia sebab mati syahid. Jadi tuan-puan sekalian, jadi peliklah Talha ni. Patutnya kita semua tahu fadilat besar pada orang yang mati syahid ni, dialah kena panggil dulu masuk syurga. Lalu benda ini diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehairanan ini, kepelikan ini diceritakan kepada Nabi. Dan Nabi tuan-puan sekalian bila mendengar cerita daripada Talha ni, apa yang dimimpikan pada waktu itu, respon pertama Talha ketika itu tuan-puan sekalian tahu tak apa? Respon pertama Nabi pada Talha ketika itu tahu tak apa dia kata? Apa nak hairannya? Nabi langsung tak terkejut bila mana mendengar individu kedua tu, lelaki kedua tu yang dipanggil dulu untuk masuk dalam syurga. Nabi langsung tak terkejut. Nabi siap cakap lagi dekat Talha, apa yang peliknya, apa yang hairannya? Dan mestilah Talha nak tahu apa jawapan Nabi, sebab Nabi nampak langsung tak hairan dan pelik. Nabi pun sambung tuan-puan sekalian, apa nak peliknya lelaki kedua ini dipanggil dulu masuk syurga? Bukankah lelaki kedua ini sempat bertemu dengan sekali lagi Ramadan? Jadi Nabi kata layak dan patut untuk individu kedua ni masuk syurga dulu berbanding yang pertama, sebab individu kedua, lelaki kedua ni, dia sempat bertemu dengan sekali je lagi Ramadan. Dia dapat bertemu sebab yang tadi tu dah meninggal dah. Sebab setahun, sebab tu saya sebut setahun tu. Dalam tempoh setahun jarak di antara yang pertama dengan kedua mati tu, yang kedua ni sempat bertemu dengan sekali lagi Ramadan. Dan disebutkan oleh Nabi pahala orang yang bertemu sekali lagi Ramadan ni, nah dibandingkan individu kedua dengan yang pertama tu, Nabi kata seluas langit dan bumi beza dia. Pahala dia, ganjaran dia tu besarnya seluas langit dan bumi. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak tanya dah, sebelum Ramadan berdasarkan hadis ni, kita selalu berdoa kepada Allah bila kita baca bermula daripada Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Masuk Sya'ban, kita dah tak sebut dah Rajab tu, kita kata Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam erti kata tuan-puan sekalian, bermula Rajab lagi kita dah bermohon kepada Allah yang 4 hujung tu, ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita minta selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soalan yang seterusnya pula tuan-puan sekalian, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 Ramadan. Adakah setiap hari-hari yang kita ada tuan-puan sekalian, kita lalui sepanjang 10 hari ni, kita zahirkan rasa syukur kepada Allah? Satu, sebab telah memakbulkan doa kita. Yang kedua, rasa berterima kasih kepada Allah. Allah bagi kita hidup lagi dalam hari yang berdasarkan hadis tadi, siapa yang dapat bertemu dengan sekali Ramadan, dia berpeluang untuk didahulukan, dipanggil, disegerakan untuk masuk syurga, walaupun ada yang lain itu mati syahid.
Berdasarkan ulama hadis, tuan-tuan sekalian, hadis ini bukanlah nak bercerita pasal fadilat mati syahid itu rendah. Tapi hadis ini lebih nak bagi tahu kepada kita semua betapa besarnya pahala, ganjaran orang yang dapat bertemu sekali je Ramadan, tuan-tuan sekalian. Jadi mulai hari ni tuan-tuan sekalian, bermula saat hari ke-10 ni, kalau 10 ni tak pernah bersyukur, kita ni mungkin bersyukur time dapat iftar aja. Kan? Kita bersyukur time dapat buka puasa aja, alhamdulillah. Tapi syukur kita perlu juga dizahirkan sebab dapat hidup lagi satu hari dalam bulan ni. Tak kira lah berapa hari tuan-tuan sekalian, yang penting dapat satu hari lagi, kita kena terima kasih pada Allah. Kena syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini peluang keemasan. Ini peluang yang memang kita semua dapat, tuan-tuan sekalian, untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian tahu tak hadis berkenaan dengan Nabi SAW, baginda pernah mengaminkan doa Jibril. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kali ini penghulu malaikat membacakan lafaz doa. Yang mengaminkan pula ialah penghulu sekalian manusia. Jadi penghulu ni, kedua-dua Sayyidul Malaika wa Sayyidun Nas. Penghulu malaikat, penghulu manusia. Penghulu malaikat doa apa salah satunya tuan-tuan sekalian? Celakalah bagi mereka yang masuk di dalam bulan Ramadan tapi dia keluar dalam keadaan tidak diampunkan dosanya. Ini doa malaikat Jibril, penghulu malaikat. Tapi bila Nabi dengar doa malaikat Jibril ni tuan-puan sekalian, apa Nabi respon? Adakah Nabi kata, takkan sampai macam tu? Ada Nabi cakap macam tu? Tak. Bila Nabi dengar doa malaikat ni tuan-puan sekalian, Nabi kata, amin. Nabi mengaminkan doa tu. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, dari hari ke hari kita di dalam Ramadan, berdoa kepada Allah supaya kita diampunkan dosa, dan kita mudah-mudahan tuan-puan sekalian, yang paling besar kita nak capai ialah diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, baik. Jadi itu sekadar mukadimah untuk nak bagi gambaran tuan-puan sekalian betapa besarnya makna berada di bulan ini. Baik, tuan-puan sekalian, pernah dengar tak hadis juga berkenaan, banyak hadis permulaan perbagi ni, padahal kita nak tadabbur ni, tapi tak apa. Pernah dengar tak cerita berkenaan dengan orang terakhir masuk ke dalam syurga? Pernah dengar? Kan tuan-puan sekalian, kan ada hadis bercerita pasal siapakah orang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga. Dan dalam hadis tu, dalam riwayat tu tuan-puan sekalian menggambarkan keadaan macam mana orang itu lepas diazab oleh Allah dalam neraka. Tempoh azabnya, semua azab telah diberikan kepada dia hanya kerana sebab apa tuan-puan sekalian? Kenapa dia dikeluarkan daripada neraka? Sebab dia ada iman walaupun sebesar biji sawi. Ada syahadah dalam hati yang tak pernah diingkari, cuma mungkin banyak dosa yang dilakukan. Tapi tuan-puan sekalian, ada satu riwayat dia menggambarkan keadaan seseorang yang dah habis azab, dia telah dilepaskan oleh Allah daripada neraka, dan dia ialah orang yang terakhir masuk dalam syurga. Apa ceritanya tuan-puan sekalian? Lepas dia dikeluarkan daripada neraka, on the way nak pergi syurga tuan-puan sekalian, dia nampak tuan-puan sekalian, syurga ni penuh. Syurga ni penuh. Sebab dah penuh tuan-puan sekalian, sebab dia orang terakhir. Bayangkan semua manusia dah keluar tuan-puan sekalian, dia ni orang terakhir nak masuk dalam syurga tuan-puan sekalian. Pada waktu itu dia nampak syurga penuh. Lalu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak? Dia nampak masa tu, dia nampak ada satu pokok rendang teduh tuan-puan sekalian. Lalu dia minta pada Allah, boleh tak aku ni tak masuk dalam syurga lagi ni along the way nak pergi masuk dalam syurga. Dia nampak ada satu pokok yang teduh, dia kata, boleh tak ya Allah, aku nak berteduh dekat situ. Aku nak berteduh dekat situ ya Allah sekejap, sebab dah kena azab sebelum ni kan. Lalu boleh tak aku nak berteduh kat pokok tu? Allah kata, boleh, silakan. Tapi sewaktu dia duduk tuan-tuan sekalian dekat di bawah pokok yang rendang itu, yang teduh itu, tiba-tiba daripada kejauhan dia nampak ada pokok yang lagi rendang daripada pokok yang tengah dia duduk sekarang. Lalu dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, boleh tak aku nak pergi dekat pokok tu pula? Pokok yang kedua ni, sebab nampak lagi rendang, lagi sedap untuk diduduki berbanding dengan pokok ni. Tadi awal-awal nampak pokok ni sedap dah, tapi dia nampak pokok kedua ni lagi sedap. Dia kata, boleh tak aku nak pergi pokok yang kedua ni? Allah kata boleh, tapi dengan syarat. Dia kata apa? Lepas ni kau jangan minta dah. Ini peluang terakhir untuk kamu minta kepada aku, dan ini adalah last chance lah. Lepas ni jangan minta lagi dah. Okey, aku benarkan kamu untuk berehat dekat pohon yang kedua. Dia pun pergilah dekat pohon yang kedua tu, sekarang berehat dekat situ. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, masa duduk dekat pohon yang kedua, dia nampak pula pokok yang ketiga. Tadi Allah kata apa tuan-tuan sekalian? Tak boleh minta dah. Sebab kamu dah 2 kali minta ni. Kan? Cukup dah tu. Kan?
Tapi masa dekat pokok yang kedua, dia nampak pokok ketiga lagi rendang, lagi sedap untuk diduduki. Dia minta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beza pokok yang ketiga ni tuan-tuan sekalian, pokok ketiga ini ialah pokok yang paling hampir dengan pintu syurga. Paling hampir sekali. Maksudnya yang pertama tu jauh sikit. Yang kedua tu dekat lagi lah dengan pintu syurga. Tapi yang ketiga ni yang paling hampir sekali dengan pintu syurga. Lalu Allah kata, kalau aku bagi kamu fadilat dunia dan seisinya sekarang, tapi kau tak boleh minta lagi dah, kau setuju tak? Kau stay dekat pohon kedua tapi aku bagi dunia dan seisinya. Dia kata tak boleh, tak, aku nak pergi juga pohon yang ketiga tu. Allah izinkan tuan-puan sekalian untuk pergi dekat pohon yang ketiga. Tapi tuan-puan sekalian, anda rasa dia akan berhenti meminta lagi tak tuan-puan sekalian pada waktu itu? Cuba dengar, cerita ni part ni best. Masa dia duduk rehat dekat pohon yang ketiga tuan-puan sekalian, dia pada waktu itu mendengar perbualan ahli syurga. Sebab dia dekat lah. Dia dah dekat dengan pintu syurga. Dan kalau kita baca surah Az-Zumar tuan-puan sekalian, pintu syurga dia tak pernah tutup. Futihat abwabuha. Pintunya sentiasa terbuka. Jadi bayangkan dekat dengan syurga, pintu terbuka pula, dia duduk dekat pokok yang berhampiran dengan pintu syurga, mestilah dia dengar keriuhan, kegirangan, sembang-sembang yang berada di dalam syurga. Lalu anda tahu tak apa yang diminta pula selepas itu? Tadi dia kata nak pokok, nak pokok, nak pokok. Sampai dekat tu tuan-puan sekalian, ada satu lagi. Dia bukan lagi nampak nak pokok dah. Sekarang ni kegirangan dan keterujaannya ialah, syok juga sembang-sembang ahli syurga ni. Riuhnya, girangnya, sonoknya dengar ahli syurga bersembang. Nak bagi tahunya tuan-puan sekalian, pada waktu ini lelaki ni tak nampak pun lagi apa yang ada kat dalam syurga. Tetapi hanya mendengar sembang-sembang ahli syurga saja, itu pun telah menyebabkan dia rasa nak masuk sangat dalam syurga tu. Hanya kerana mendengar sembang. Apa poin saya nak bagi tahu tuan-puan sekalian pada pagi ni? Tadi kita kata matlamat Ramadan antaranya ialah kita nak dipermudahkan masuk syurga. Apakah benda yang antara yang best ada dekat dalam syurga tuan-puan sekalian? Namanya ialah bersembang. Anda mungkin kata, saya ni introvert ustaz, saya tak suka kot cerita-cerita bersembang-sembang ni, berborak ni. Tapi tuan-puan sekalian, antara kebiasaan ahli syurga dalam syurga nanti kata Allah, satu kata Allah, dia muttaqiun. Muttaqiun ni apa ni? Ni. Apa ni? Muttaqiun maksudnya bersandar. Allah tak sebut lagi syurga tidur tuan-puan sekalian. Allah kata level rehat yang paling maksimum untuk ahli syurga nanti ialah dia duduk bersandar. Pernah anda baca mana-mana riwayat dan hadis menyebutkan ahli syurga tidur? Tak ada. Kenapa tak ada tidur tuan-puan sekalian? Bukan kata tak boleh tidur, boleh nak tidur. Tapi kenapa Allah tak sebut ahli syurga tidur? Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam surah Yasin, ahli syurga nanti tuan-puan sekalian, fi syughulin fakihun. Mereka dalam keadaan sibuk benar menikmati kenikmatan yang menimbulkan kepuasan pada diri sendiri. Dan tak sempat nak fikir pasal nak tidur. Tapi level paling tinggi mereka berehat tuan-puan sekalian, kata Allah muttaqiun, bersandar. Kenapa sandar? Dan disebutkan tuan-puan sekalian dalam hadis Isra dan Mi'raj, masa Nabi naik langit ke langit itu berjumpa dengan nabi-nabi sampai dekat langit yang terakhir sebelum Sidratul Muntaha tuan-puan sekalian. Pada waktu itu dia nampak siapa? Last kali Nabi yang Nabi Muhammad jumpa? Nabi kan naik kan jumpa nabi-nabi kan masa nak sampai ke Sidratul Muntaha tu. Tapi sebelum berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim tuan-puan sekalian, dan dalam banyak-banyak benda yang Nabi Muhammad respon masa nampak Ibrahim, dia tak kata Assalamualaikum ya Ibrahim. Tak, dia bukan bagi salam dulu. Ucapan pertama Nabi Muhammad bila nampak Ibrahim dekat langit tersebut tuan-puan sekalian, dia cakap, aku melihat Ibrahim tengah bersandar. Kenapa sinonim sangat diorang ni ataupun ahli syurga ni tuan-puan sekalian dengan bersandar? Kenapa? Tak terfikir tuan-puan sekalian, kenapa tak sebut pasal baring? Kenapa ni sekarang ni ada yang tengah bersandar ni? Ni muttaqiun ni. Bakar-bakar pohon di syurga belakang ni. Sebab tu dia cari dinding tu. Gitu. Dia nak praktis siap-siap. Lepas ni jangan puas sekalian, depan ni kat lewang tengah kosong belakang, sebab inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Dia kata, tu dalil saya bersandar lah ustaz dalam masjid sebab nak muttaqiun, bukan gitu. Okey.
So tuan-puan sekalian, kenapa sandar? Sebab tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu untuk kes Nabi Ibrahim tadi, kenapa itu benda pertama yang disebutkan oleh Nabi tentang Ibrahim? Sebab Ibrahim dekat dunia, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim. Allah kata Nabi Ibrahim kat dunia ni tuan-puan sekalian, dia mendapat ibtilak yang sangat banyak. Aku bagi dia ujian bukan kecil-kecil, tapi aku bagi ujian besar-besar dekat dia. Bertali arus, tak berhenti. Bagi. Tak berhenti Allah bagi ujian, bukan kecil tau. Berat-berat Allah bagi. Bertali arus kat Nabi Ibrahim AS. Dan semua ujian Nabi Ibrahim ni tuan-puan sekalian memang menyentuh hal ehwal peribadi dan benda-benda sensitif. Bayangkan tuan-puan sekalian, yang tak beriman itu bukan orang asing, ayahnya sendiri. Betul tak? Ini cabaran yang sangat besar. Kalau yang tak beriman tu kawan-kawan kita, mungkin kita rasa macam tak apalah, aku tak ada pertalian darah dengan dia. Ni bapak sendiri tuan-puan sekalian, bukan sekadar tak beriman, membuat berhala siap. Buat berhala siap tuan-puan sekalian. Nabi Ibrahim nak ajak orang tinggalkan penyembahan berhala, tapi pak dia tuan-puan sekalian, ayah dia tuan-puan sekalian buat berhala. Sensitif yang pertama ialah ayahnya sendiri tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, masa menunggu nak dapatkan zuriat tuan-puan sekalian, lama tunggu nak dapatkan zuriat, lalu Allah anugerahkan Ismail. Allah bagi Ismail tuan-puan sekalian perkahwinan Ibrahim dengan Siti Hajar. Tapi lepas dapat anak tuan-puan sekalian, ingat ke dah dapat anak ni kita peluk lah, kita duduk dalam lama dengan anak tu, tapi Allah kata tak, bawa pergi dekat tengah-tengah padang pasir yang tandus bersama dengan Hajar. Aku nak kamu Ibrahim tinggalkan anak kamu dan Hajar seorang-seorang kat situ. Kau pergi. Dah lama nak tunggu anak, tiba-tiba dah dapat anak, Allah suruh macam tu. Lepas tu dah lama tuan-puan sekalian terpisah sebab dah tinggalkan dekat tengah-tengah padang pasir. Kan tuan-puan sekalian yang akhirnya tuan-puan sekalian mewujudkan Zam-Zam dekat situ kan. Lepas dah tinggalkan, bertemu balik, berlaku family gathering balik. Tapi ingat ke family gathering tu macam tak ada apa-apa ujian lah, satu keseronokan lah dapat berjumpa balik ahli keluarga. Tak, bila family gathering pula tuan-puan sekalian, Allah suruh apa pula? Sembelih. Benda-benda sensitif without ada noktah, tanpa stop, bagi lagi. Lalu tuan-puan sekalian, Nabi Ibrahim AS ni digambarkan dengan apa dalam Al-Quran tu, orang yang penuh dengan ujian. Tapi tuan-puan sekalian, kenapa Nabi Muhammad sebut Nabi Ibrahim tengah bersandar? Sebab Nabi Muhammad menggambarkan kepada kita, rehat sebenar orang beriman ialah dalam syurga. Dekat dunia ni tuan-puan sekalian bukan tempat rehat ni. Di dunia ni bukan tempat kita nak berehat. Setuju tak tuan-puan sekalian? Bersandar ni ialah satu situasi yang menggambarkan kerja kita telah selesai. Kita ni tuan-puan sekalian, kalau kerja dekat office, perasan tak bila kita ada laptop kat depan tu, anda biasa buat laptop macam ni ke? Tak kan? Anda hanya akan buat macam ni bila time anda dah sesat. Masa anda tengah kerja, anda akan naikkan badan anda tegak, anda akan menaik. Kan? Tapi bila dah selesai kerja, betul tak? Sandar itu ialah gambaran kerja telah selesai. Untuk kaum ibu yang mungkin memasak sahur tuan-puan sekalian pagi-pagi, nak kena basuh baju, nak kena sidai baju tuan-puan sekalian suri rumah kan. Lepas hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, masak makan tengah hari tuan-puan sekalian. Tiba-tiba tuan-puan sekalian lepas habis semua tu, lepas zuhur ibarat sebagai contoh, dah selesai semua, anak pun dah makan dan sebagainya, dia pun duduk kat kursi sofa, dia pun bersandar. Sebab nak bagi tahu kerja dah selesai. Sebab tu tuan-puan sekalian, kalau masih ingat lagi dekat TV tu, kalau pukul 2:30 petang lepas zuhur tu, perasan tak cerita-cerita yang ada kat TV3 semua yang meraihkan kaum ibu, khususnya suri rumah? Perasan tak? Anda perasan tak? Cerita-cerita tu mesti yang meraihkan kaum-kaum ibu dan suri rumah. Sebab tu ada Rosalinda dulu. Kan, nak bagi tahunya kan? Sebab apa? Sebab yang buat cerita tu pun tahu ini waktu suri rumah dia dapat bersandar dan berehat. Masa tu. Okey. Tu cerita lain lah. Tapi nak bagi tahu tuan-puan sekalian, kita nak kejar bersandar dalam syurga ni. Dekat dunia tuan-puan sekalian, sekarang ini di bulan Ramadan, anda perasan tak? Kita diberikan satu bulan yang kita kena berletih. Letih tak tuan-puan sekalian puasa? Ke tak letih langsung? Tak letih langsung tu kita kena check tu. Takut ada apa dia buat sampai tak letih langsung tu. Sampai Nabi pun memperakui keletihan berpuasa ni tuan-puan sekalian, takkan kita berpuasa tak letih langsung? Kan tuan-puan sekalian tak letih langsung sungguh kan?
Letih kan. Dia tambah-tambah tuan-puan sekalian, kalau kita ni jenis banyak bercakap di siang hari tu, dia punya kering tegak tu tuan-puan sekalian nak menuju ke petang tu, tak kisah cerita lah kan. Bibir merekah tu biasalah tuan-puan sekalian. Sahabat-sahabat penceramah saya tuan-puan sekalian tak pernah tuan-puan sekalian beli lip balm. Tahu lip balm? Tapi jangan lip balm yang dikemam masuk dalam mulut lah kan. Tak pernah beli lip balm kat farmasi, tapi bulan Ramadan ni sebab banyak sangat kuliah dia, ceramah dia, sampai kering bibir-bibir tu, sampai kena duk pakai lip balm tu nak bagi lembab dia punya tu, tak nak bagi merekah. So once merekah sakit tuan sekalian, memang sakit kan. Okey, nak ceritanya dalam bulan Ramadan kita akan letih. Kita mungkin beranggapan hidup sebagai hamba ni mesti kena tenang-tenang, tak perlu nak kena serabut, tak perlu nak kena letih-letih, semua kena buat dengan tenang, smooth. Tak. Cuba dah tengok ibadah-ibadah besar dalam Islam, salah satunya puasa tuan-puan sekalian. Ibadah ini suruh kita letih. Satu lagi ibadah tuan-puan sekalian, namanya salat. Salat jujur tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila tiba datang waktu zuhur tuan-puan sekalian, berperang tak dengan diri pada waktu itu dengan letihnya nak pergi salat zuhur dengan letih? Ada berperang tak? Ada. Salat pun tuan-puan sekalian, Allah uji kita punya letih tu. Ibadah yang bernama haji tuan-puan sekalian, saya nak tanya, haji, menunaikan haji tuan-puan sekalian, letih tak letih? Tak pergi haji pun tak apa tuan-puan sekalian, pergi tunai umrah. Kalau kita buat umrah tuan-puan sekalian, buat sa'i tu, letih tak letih? Yang ni bukan sa'i yang panggil ada yang tolak-tolak wheelchair tu Yang ni bukan yang tak kira yang naik bagi tu tuan-puan sekalian. Yang ni betul-betul Safa Marwah tu jalan kaki. Anda bayangkan tuan-puan sekalian nak pusing tu, jauh. Sampai pula dekat lampu hijau tu kena berlari anak pula tuan-puan sekalian, berlari. Kan? Safa Marwah. Sebelum Safa Marwah tu pula tuan-puan sekalian tawaf 7 pusingan dulu. Letih tak letih? Letih. Seronok, memang seronok. Kita memang nak sangat pergi ke Mekah tu nak menunaikan umrah, tapi tuan-puan sekalian letih tu memang akan dirasa. Memang antara benda yang melantari ibadah-ibadah besar kita ni tuan-puan sekalian, tak boleh nak tipu, memang ada keletihan. Tapi memang itu tujuan Allah nak bagi kita rasa tuan-puan sekalian, supaya kita tahu dunia ni bukan tempat untuk kita berehat. Aku wajibkan sesuatu kepada kamu dan kamu akan merasai keletihan, supaya kamu sedar dunia ni tempat untuk kita berhempas pulas. Dunia ni tempat untuk kita membanting tulang beribadah sebanyak-banyaknya, supaya kita akan berehat sebenar-benarnya di dalam syurga. Jadi ini bulannya tuan-puan sekalian, kita kena perbanyakkan ibadah lebih daripada bulan-bulan lain. Sebab tambah-tambah tuan-puan sekalian, kita nanti di 10 malam akhir nanti kita akan sedang mengejar satu malam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bercerita pasal benda ni juga tuan-puan sekalian, saya sekadar nak menarik perhatian tuan-puan sekalian semua. Banyak dah cerita Lailatul Qadar yang saya rasa anda dah pernah dengar, dan mungkin daripada tahun lepas mungkin ada asatizah yang dah bagi tazkirah pasal Lailatul Qadar. Tapi satu poin je saya nak tarik perhatian tuan-puan sekalian. Dalam surah Al-Qadar, Allah bagi tahu pada malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan ini, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengarlah terjemahan dia. Malam tu turun malaikat-malaikat dan ar-ruh. Ruh ni siapa? Siapa ruh? Jibril alaihi salam. Satu soalan saya nak tanya tuan-puan sekalian. Malaikat Jibril tu Jibril tu malaikat tak? Jibril tu one of the malaikat ataupun tidak? Salah satu daripada malaikat. Jadi kalau ayat tu menurut hemat kita, Allah mungkin nak bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian, oh malaikat turun. Kalau cerita ayat tu semata-mata nak bagi tahu malaikat turun, kenapa Allah tak sekalikan dia sebut malaikat in one sebutan? Kenapa Allah kena asing malaikat dan Jibril? Kenapa tak sebut malaikat cukup? Jibril pun ada kat dalam tu. Kenapa nak kena sebut Jibril berasingan? Pernah terfikir tak tuan-puan sekalian soalan ni? Dan lagi menarik, tuan-puan sekalian, ada ayat lain, contoh dalam surah An-Naba, ada ketika Allah dalam ayat tersebut, kalau dalam kes surah Al-Qadar, Allah mendahulukan malaikat-malaikat dan Jibril. Surah An-Naba pula, Jibril dan malaikat-malaikat terbalik pula.
Surah Al-Qadar sebut malaikat dulu baru Jibril. Surah An-Naba sebut Jibril dulu baru malaikat. Antara perbahasannya ialah kalaulah cerita Al-Qadar itu Allah nak menunjukkan kemuliaan Jibril sebab tu Allah asingkan, kalau macam tu sepatutnya dalam ucapan alu-aluan kita kena alu-alukan dulu VIP. Betul tak? Sepatutnya kalau cerita malaikat Jibril tu VIP pada malam tu, patutnya sebutlah Jibril dan malaikat-malaikat. Tapi kenapa? Jawab soalan kamu. Kenapa nak kena asingkan Jibril? Barulah kita boleh jawab kenapa didahulukan malaikat dan Jibril tu. Soalan pertamanya ialah kenapa kena asing? Sebab kalau isunya ketua, patutnya ketua kena sebut dulu. Dia kena pergi pula pada soalan kedua. Kenapa? Saya tahu Tuan Puan sekalian nak jawab, dah Allah cakap macam tu, Ustaz ikut je lah. Macam tu kan. Bukan, kita nak gali hikmah. Kenapa ayat tu mesti macam tu? Mesti ada sebab dan ada hikmah dan tadabbur yang kita boleh pelajari. Kenapa? Kenapa kena sebut malaikat Jibril berasingan? Sebab so special. Kalau dia terlalu istimewa, sepatutnya kena sebut dia dulu lah. Okey, tak ada? Ada lagi tak Tuan sekalian? Betul, jawapan tu betul Tuan sekalian. Cuma kita nak kena rungkaikan lagi hikmah, tadabbur yang tersirat daripada ayat ni. Tak ada dah Okey, ada. Kalau ibu nak terang. Tak ada. Tuan sekalian, anda tahu tak? Malaikat Jibril, tugas dia apa? Menurunkan wahyu. Maksudnya tuan sekalian, kalau tidak ada Lailatul Qadar, maksudnya malaikat Jibril takkan turun melainkan ada urusan untuk menyampaikan wahyu sahaja. Maksudnya kalau tak ada wahyu nak diturunkan tuan-puan sekalian, nescaya malaikat Jibril takkan turun kat muka bumi ni. Tapi disebabkan wahyu dah tak ada tuan-puan sekalian, terhenti sebab wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad, maka pada waktu itu sudah tidak ada tugasan untuk malaikat Jibril. Tapi dalam banyak-banyak hari dalam satu tahun tuan-puan sekalian, ada satu malam itu Allah gazetkan, Jibril, this time, this night, aku nak kau turun bersama-sama dengan para malaikat ni. Jadi anda bayangkan tuan-puan sekalian, dulu masa Jibril menyampaikan wahyu untuk turun tuan-puan sekalian, menyampaikan wahyu, berlaku perubahan landscape dunia sebab dia bawa wahyu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia berubah bila Jibril bawa turun wahyu ni. Jadi anda tak rasa ke kalau itulah yang berlaku masa Jibril turun dulu masa menyampaikan wahyu kat Nabi Muhammad, tak ke boleh berlaku benda yang sama juga kalau Jibril turun pada malam Al-Qadar itu? Jadi sebenarnya bila Allah sebut tentang Ar-Ruh, malaikat Jibril dekat situ tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu this night, malam ni malam yang besar sangat, sebab bila Jibril turun mesti ada benda besar akan berlaku. Mesti dan pasti. Okay? Mesti dan pasti akan berlaku benda yang besar. Dan kita pun tahu fadilat Lailatul Qadar ni tuan-puan sekalian memang besar pun. Dan besar mana tu tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Qadar ni bagi tahu sampai kamu tak boleh fikir betapa besarnya itu, sampai tak ada satu unit, satu ukuran nak nisbahkan inilah besarnya Lailatul Qadar. Takkan ada unit yang layak diletakkan untuk menggambarkan kebesaran malam ini. Tuan-puan sekalian, baca surah Al-Qadar sekali setahun je ke ataupun sekali semua hidup? Surah Al-Qadar anda baca? Anda baca berkali-kali, betul? Bahkan mungkin mencapai ratusan kot anda baca surah ini dalam setahun ke tak sampai? Ada kot kan? Mungkin para imam tu mungkin ada setengah tu. Kalau kat tempat saya dulu, saya masih ingat lagi almarhum Ustaz Samsudin. Kenal Ustaz Samsudin? Almarhum. Tak kenal? Ustaz Samsudin bekas imam di Sunnah Tahiriyah tu. Kan? Orang Kelantan tu. Mek Kanopi. Hak tu ingat pula. Tu Haji Samsudin tu kan, Ustaz Samsudin tu. Ingat lagi tu masa kecil-kecil dulu kita berada di belakang dia sebagai makmum. Dia imam salat tarawih. Kita tahu dah trend dia. Dia akan baca rakaat pertama tu surah lain, tuan sekalian. Lepas tu rakaat kedua tu surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. So setiap kali mendirikan tarawih tu tuan sekalian, tu rakaat mesti salah satu rakaat tu akan ada surah Al-Qadar. Daripada mula sampai habis. Dia baca gitu. Okay, maksudnya tuan-puan sekalian, saya nak bagi tahu kita semua
Baca surah ini tak baca sekali semua hidup. Kita baca lebih daripada sekali, bahkan mungkin tuan-tuan sekalian beratus dan lebih ratus tuan-tuan sekalian kita baca surah ni. Kenapa saya nak highlightkan tentang banyak kali kita baca surah ni? Di saat banyak kali kita baca surah ni tuan-tuan sekalian, anda perasan tak? Kita mesti dan perlu baca ayat 2 surah ni. Sebab tadi saya sebut, tak ada unit yang boleh menggambarkan betapa besarnya malam ni. Tak ada ukuran pun yang paling tepat untuk letakkan besarnya malam ni. Tapi tuan-puan sekalian, apakah buktinya memang takkan ada unit? Sebab setiap kali kita baca surah ini, kita mesti lalu ayat 2. Apa ayat 2 surah ni? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah tanya kepada kita, apa yang kamu tahu tentang malam ni? Sedangkan kalau ikutkan tuan-tuan sekalian perbahasan ulama bahasa, surah Al-Qadar boleh jadi sempurna ayat 1 terus pergi ayat 3. Tak perlu pun ayat kedua yang nak bertanya soalan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tak perlu pun ayat 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya juz, boleh. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai maksud dia. Tapi kenapa between ayat 1 dengan 3 tu mesti nak kena ada wa ma adraka ma lailatul qadar? Dan soalan ini pasti kita akan ditanya setiap kali kita baca surah ni. Mungkin masa umur kita dulu tuan-puan sekalian 5-6 tahun, Lailatul Qadar tu apa kita pun tak tahu. Kita mula membaca surah Al-Qadar masa umur 5-6 tahun. Oh, wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah tanya kepada saya apa yang saya tahu tentang malam ini. Lalu kita pun baca ayat lanjutan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masa umur 5-6 tahun kita sudah tahu dah tuan-puan sekalian, oh malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pun tahu, okey dah ada pengetahuan dah. So kalau orang tanya malam Al-Qadar, saya boleh ceritalah apakah itu malam Al-Qadar. Tapi tuan-puan sekalian, lepas anda dah tahu sesuatu pada umur 5-6 tahun tentang malam tersebut, 10 tahun kemudian, 5 ke 15 tahun, masa anda umur 15 tahun tuan-puan sekalian, bila kita membaca lagi sekali ayat yang kedua, apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar, pada waktu itu akan ada tak cambahan ilmu baru tentang malam tersebut? Ada cambahan ilmu baru tak? Faham tak soalan saya? Maksudnya pada umur 15 tahun, takkan ilmu anda dan pengetahuan anda tentang malam ini sama dengan ilmu anda pada umur 5-6 tahun. Kejut saya. Habis masa dah? Kan? Kita bagi dah habis. Dah. Oh lama Okay, kita zikir dengan ketukan tu. Habis dah. Ada lagi. Habis dah. Oi, ada lagi. Dah. Oh, 4 kali. Okey, habis dah. Kan ada yang bunyi kan? Tak ada. Okey, baik. Sambung. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kita punya pengetahuan tentang malam Al-Qadar pada umur 5 tahun takkan sama pengetahuan kita pada umur 15 tahun. Mestilah pada umur 15 tahun tuan-tuan sekalian, pengetahuan kita tentang malam ni lagi luas daripada pengetahuan kita pada umur 5 tahun. Betul tak betul? Kan? Sama juga kita rasa, okey, saya dah tahu banyak benda ni pada umur 15 tahun ni. 10 tahun kemudian tuan-tuan sekalian, anda baca pula cerita pasal malam Al-Qadar, mesti cerita pada umur 25 tahun tu dia lebih banyak daripada umur 15, dia lagi banyak daripada umur 5 tahun tadi. Betul tak? Dia macam satu knowledge yang keep bertambah tanpa henti. Dan sehinggalah tuan-puan sekalian dengar cerita malam Al-Qadar pada hari ini, ilmu yang anda tahu pada hari ini sama tak dengan ilmu anda tahu pada tahun lepas? Tak sama kan? Betul tak? Kan? Maksud saya cerita ke ataupun pergi baca ke pergi belajar ke tuan-puan sekalian, ada benda baru kan? Jadi patutnya kalau malam Al-Qadar ni macam terlalu simple untuk difahami, should be kita pegang satu maksud je. Dan perkembangan tentang malam ini tak perlu berkembang pun sebab dia just narrow down kepada satu je. Itulah cerita malam Al-Qadar. Tapi Allah nak bagi tahu itulah maksudnya malam ini ada banyak rahsia yang kamu takkan tahu. Ada je benda-benda baru yang kamu akan temui tahun demi tahun berkenaan dengan malam ini.
Sebab itulah tuan-puan sekalian, ada ayat kedua supaya mengingatkan kepada kita, di saat kamu sudah tahu tentang malam ini, datang ayat 2, apa yang kamu tahu tentang malam ni? Dia macam satu asalkan persoalan nak bagi tahu kat kita, ada lagi yang kau tak tahu. Bacalah sampai umur 70-80 tahun tuan-puan sekalian, ayat surah Al-Qadar ni, Allah still akan tanya dekat kita, walaupun kita rasa banyak dah ilmu kita dekat kepala ni pasal malam Al-Qadar, tapi kita still akan baca lagi, apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar. Dia macam Allah challenge kita, aku jamin ada benda lagi yang kau tak tahu. Tentang penetapan bila malam Al-Qadar pun tuan-puan sekalian, kita tak tahu bila. Cuma Nabi telah memudahkan kita tuan-puan sekalian untuk mencari malam ni. Nabi kata tuan-puan sekalian, carilah pada 10 malam akhir, Asyari awakhir, carilah pada 10 malam akhir tu, kamu akan jumpa malam ni. Setengah riwayat mengatakan, carilah di malam-malam ganjil, kamu akan jumpa malam ini. Tetapi tuan-puan sekalian, mana yang lagi selamat? Hidupkan ke 10 malam. Dan saya harapkan tuan-puan sekalian, janganlah sesekali kita terjebak dengan permainan-permainan social media di 10 hari akhir Ramadan ini, khususnya pada orang yang upload ataupun yang share dekat dia punya status tu, bagi tahu, saya rasa malam tadi malam Al-Qadar. Jangan. Kalau boleh tuan-puan sekalian, jangan duk baca sangat mesej-mesej dan status macam ni, satu hal. Yang kedua, jangan join the comment. Sebab memang tuan-puan sekalian, benda tu memang menjadi topik hangat, khususnya pada 10 malam akhir tuan-puan sekalian. Bila mana ada orang up je status, kau tak rasa ke malam tadi malam Al-Qadar? Bawah tu komen beratus tuan-puan sekalian kata apa? Aku pun rasa benda yang sama. Jadi apa yang berlaku tuan-puan sekalian, bila kita pun join the discussion, kesannya apa? Alamak, aku dah terlepas. Kalau dia tak bangun malam tadi, kan? Ataupun aku pun rasa benda yang sama. So kebetulan pula yang masa orang share status tu pada malam 22, contoh. So sebab kebetulan ada orang berkongsi pengalaman yang dia pun rasa sama tuan-puan sekalian, dia pun kata, tak payah dah, bangun 23, 24 sampai habis. Sebab apa? Dah dapat. Sebab semua orang mengatakan perkara yang sama. So bagi saya tuan-puan sekalian, jangan terjebak dengan benda-benda semua ini. Kalau boleh 10 malam tu tuan-puan sekalian, kita usahakan sampai habis, sampai ke penamatnya. Itu satu. Yang kedua tuan-puan sekalian, jauhi juga tuan-puan sekalian orang-orang yang berkongsi tentang maklumat-maklumat tentang keberadaan dan keadaan-keadaan langit. Ada perasan tak, ada setengah-setengah orang yang share dekat Facebook ataupun dekat mana-mana tu, dia kata dia kongsikan macam mana gambaran langit pada setiap malam-malam 10 malam akhir. Lepas dia dah siap snap tuan-puan sekalian semua langit-langit di 10 hari ni, dia pun buat perbandingan langit-langit tu. Dia kata, tengok tak, nampak ada satu hari tu langit tu pelik sikit. Malam tu malam Al-Qadar katanya. Kita tidak menafikan tuan-puan sekalian, mungkin itu isyarat daripada Allah, tetapi bila Nabi sendiri tidak meletakkan satu date yang rasmi tentang malam ini, maksudnya ianya kekal rahsia dan kita kena cari dan buru di 10 malam ni tanpa kita memilih-milih, aku nak malam ni je, malam ni tak nak, tak boleh. Kita kena usahakan kesemuanya di 10 malam akhir ini. Boleh? Okay, jadi tuan-puan sekalian, kenapa nak kena rebut? Kenapa kita nak kena pastikan dapat tuan-puan sekalian? Sebab a'mar ummah, umur umat Nabi ni tuan-puan sekalian, kata Rasulullah, berapa? 60 ke 70 saja. Sedikit saja yang akan melepasi 70 ni, sebab dia mungkin dapat bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat sedikit. Tapi nak katanya tuan-puan sekalian, di saat umur 60-70 ni, kita mungkin rasa macam, aku ni dapat hidup 60 tahun, 70 tahun, amal aku banyak. Tapi tuan-puan sekalian, cuba compare amalan-amalan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad yang umur mereka mencecah tuan-puan sekalian hampir ribuan tahun. Ada Nabi sebelum Nabi Muhammad tuan-puan sekalian, umur dakwahnya saja 950 tahun. Itu umur dakwah tu, bukan umur dia. Jadi kalau umur dakwah 950, sebab sepanjang 950 tu berdakwah kepada Allah, untuk ajak orang kepada Allah. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Amal dia tu lama tu, 950. Kita ni hidup 60-70 je. Jadi kalau kita nak buat perbandingan tuan-puan sekalian, orang yang beramal 900 tahun dengan orang yang beramal 60 tahun, siapa lagi banyak? Siapa lagi banyak? Ni 60 tahun.
Tak ikut logiknya. Yang beramal 900 tahun dengan beramal 60 tahun. Siapa lagi banyak amal dia? Mestilah 900 tahun. Tapi adakah ini bermaksud Allah tidak adil kepada umat Nabi Muhammad? Tak. Sebab itulah ada malam ni. Sebab tu ada malam Al-Qadar. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita peluang, tak perlu hidup lama-lama dekat dunia. Dengan kamu bertemu malam Al-Qadar, kamu boleh kecap amalan-amalan Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Tak perlu hidup 900 tahun. Kamu hidup 60-70 tahun, tapi sebab kamu bertemu dengan malam Al-Qadar, kamu dapat beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Perasan tak surah Al-Qadar bagi tahu bukan mithlun alfi syahr. Allah tak kata fadilat kebaikan malam tu bersamaan 1000 bulan. Tak, dia bukan equal. Dia bukan sama dengan. Yang disebutkan oleh Allah ialah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan anda pula jangan faham, oh maksudnya 1000 bulan bagi dengan 12 plus minus 83 tahun. Saya dapat fadilat 83 tahun kot. Tak. Bila sebut lebih baik, tuan-puan sekalian, boleh jadi tak Allah nak bagi kebaikan tu bersamaan dengan 1,000,000 bulan? Boleh tak bagi macam tu? Sebab ada tak Allah kata dia punya limit tu dia lebih baik daripada 1000 bulan sehinggalah 1500? Tak ada. Allah tak letak limit. Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan, dia unlimited. Nak bagi 2 juta bulan pun Allah boleh bagi. Jadi ini antara kehebatan umat Nabi, tuan-puan sekalian, tak perlu bersesak dan hidup lama kat dunia 60-70, tapi boleh kecap amalan sampai tahap ribuan, puluhan ribu tahun. Sebab tu kita kena rebut, tuan-puan sekalian, malam ni punya fadilat. Kita kena usahakan sama-sama. Boleh? Okay, jadi tuan-puan sekalian, sebab tu saya nak kongsikan. Okay, tak jawab lagi tuan-puan sekalian malaikat tadi tu. Kan? Tanazzalul malaikatu warruh. Okey, tadi tuan-puan sekalian dah tahu dah sebab ada sesuatu yang besar. Sekarang timbul pula soalan seterusnya, kalaulah Jibril turun untuk menggambarkan satu benda yang sangat besar akan berlaku, patutnya sebut Jibril dulu lah, baru sebut malaikat. Kan? Sebab dia macam ibarat game changer malam tu. Dia memberikan satu penanda arah yang sangat besar, sebab dia turun ada something very big akan berlaku. Patutnya sebut dia dulu. Tapi kenapa sebut malaikat-malaikat dulu? Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, kebesaran malam ini bukan semata-mata sebab Jibril turun. Yang lagi besar tentang malam ini ialah seluruh malaikat-malaikat akan turun. Seluruh malaikat akan membanjiri bumi, tuan-puan sekalian, untuk memastikan tak ada satu hamba Allah pun yang terlepas daripada dicatat amal kebaikan dia. Maksudnya tuan-puan sekalian, pada malam tersebut, bumi ni penuh dengan malaikat. Penuh dengan malaikat. Malaikat maut. Macam-mana? Termasuk malaikat maut? Sah. Termasuk. Kenapa? Sebab ada orang yang mati tak malam tu? Ada. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, nak bagi tahu semua malaikat turun. Ini adalah satu lagi benda berita besar yang kita kena tahu, iaitu seluruh malaikat penuh dekat bumi ni. So Allah nak bagi tahu kenapa Allah dahulukan malaikat, sebab cerita pasal ramai malaikat turun ni pun satu kemuliaan yang besar. Tapi bila Jibril ada, dia komplement. Dia menambahkan lagi agenda besar yang akan berlaku pada malam ini. Okey, saya nak cerita pasal Jibril tu. Okey, contoh tuan-puan sekalian, anda ialah seorang penggemar tepung pelita. Ni contoh ni, nak bagi faham pasal Jibril ni. Anda gemar tak tepung pelita, tuan-puan sekalian? Suka tak? Suka kan? Setiap hari beli kan? Setiap hari beli tak? Ke tak? Anda seorang penggemar tepung pelita. Anda suka sangat tepung pelita. Bila pergi ke bazar Ramadan, tuan-puan sekalian, adakah bazar Ramadan jual tepung pelita saja? Tak, ada banyak kuih-kuih lain kan, tuan-puan sekalian? Tapi disebabkan anda sangat suka pada tepung pelita, mungkin anda ada banyak pengalaman tentang tepung pelita yang menyebabkan anda suka sangat tepung pelita tu. Saya nak tanya, bila anda pergi pasar, walaupun banyak juadah-juadah lain, tapi sebab anda suka tepung pelita, betul tak betul? Fokus anda akan tertumpu pada tepung pelita, walaupun ada lagi badak berendam, apa lagi? Kerbau guling, apa lagi? Lompat tikam. Kan dahsyat-dahsyat kan kuih Melayu kita ni, tuan-puan sekalian. Puteri mandi, apa, atai itik. Exotic tu nama-nama kuih kat Malaysia ni, tuan-puan sekalian. Dia tak sesimple tu. Maksudnya penamaan kuih pun, tuan-puan sekalian, dia ada pengamatan yang luar biasa. Kan?
Ya, cek mek molek orang sekalian macam-macam. Kan? Dah lapar ke? Belum lagi. Okay. So kita sebab suka tengok berita, cek mek pun kita tak layan. Kita macam kelih pun tak nak. Sebab kita punya tumpuan mana tengok berita. Selagi mata tu tak nampak tengok berita, kita tak akan berhenti kat kedai tu. Kita akan terus berjalan walaupun semua tu sedap lah ke. Tapi sebab penggemar tepung berita punya pasal, kita akan cenderung untuk cari tepung berita. Bukan tak perasan ada benda lain, dia nampak ada jualan lain tu, tapi sebab minat pada tepung berita tu, dia hanya tertumpu pada itu. Kenapa saya bawa contoh dan analogi ni, tuan-tuan sekalian? Jibril, tugas dia apa tadi? Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu, betul? Dia turun bersama dengan malaikat-malaikat yang ramai. Tapi sebab tugasnya ialah menyampaikan wahyu, tapi wahyu tak ada sekarang ni. So rasa-rasanya tuan-puan sekalian, selaku malaikat yang sudah lama berkecimpung dalam dunia menyampaikan wahyu, sekarang ingin turun ke bumi pada malam Al-Qadar, anda rasa apakah amalan yang paling dia nak tengok berlaku pada malam ni? Ya, apa dia? Sebab dia ni adalah penyampai wahyu tuan-puan sekalian satu ketika dahulu. Dia nak turun pada malam ini, rasa-rasanya amalan mana yang paling dia akan cenderung untuk lihat pada malam ni? Benda-benda yang melibatkan pembacaan ataupun apa-apa yang melibatkan Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, malam ini di samping tuan-puan sekalian mungkin barangkali ada yang melakukan infak ke, sedekah, kalau tuan-puan sekalian berdoa kepada Allah ke, kalau boleh adakan juga momen kita dengan Al-Quran. Tak semestinya baca saja. Anda boleh juga membaca di dalam salat. Kan? Membaca dalam salat Al-Quran tersebut. Anda juga tuan-puan sekalian boleh mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu juga adalah berkaitan dengan Al-Quran. Jadi jangan lupa untuk hidupkan aktiviti dengan Al-Quran pada malam akhir Ramadan. Sebab bila ada malaikat Jibril tuan-puan sekalian, dia mesti, sebab dia penyampai wahyu, siapa yang paling baik interaksinya dengan Al-Quran yang pernah aku turunkan satu ketika dahulu. Malam ni pula jadi mulia sebab Quran turun pada malam ni. Jangan lupa wahai manusia. Sebab aku bawa turun Quran pada malam ni terus jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan lupa fakta ni. So tak pelik malaikat Jibril turun pada waktu itu, dia nak tengok siapa yang paling ada good interaction dengan Al-Quran. Jadi kena ada tuan-puan sekalian peruntukan di saat anda mungkin menyusun nak buat apa di malam-malam ni. Kena ada satu agenda ataupun tentatif untuk ada momen dengan Al-Quran. Boleh? Okay. Jadi tuan-puan sekalian, saya rasa banyaklah sekarang ni ruang dan cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu mungkin kita nampak sekadar baca, tapi sekarang tuan-puan sekalian boleh dengar kuliah-kuliah Quran ke, kan? Kan tuan-puan sekalian? Jadi ada banyak. Dan sebagai penutup tuan-puan sekalian, ada banyak dah cerita ni. So kita cerita tadi bermula dengan pasal apa tadi? Ramadan, kelebihan Ramadan. Lepas tu disambung dengan Malam Al-Qadar. Penutup daripada saya tuan-puan sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, kalau saya bangun di sepertiga malam sepanjang Ramadan, ini termasuklah 10 malam akhir, apa sunnah yang ada dalam hadis sahih yang Nabi cadangkan yang boleh kita buat? Sebab kita mungkin tahu solat sunat tahajud, tak? Yang tu biasa. Berdoa itu biasa. Bahkan ada Nabi ajarkan kepada kita doa yang diajarkan pada Aisyah, doa yang dibaca pada malam Al-Qadar. Tahu kan doa dia kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa pun ada dalam hadis sahih tu puan sekalian, tapi jangan diabaikan satu hadis sahih ni juga. Anda pernah dengar tak hadis Nabi SAW kalau bangun di sepertiga malam, tak kira apa-apa malam tu puan sekalian, termasuk juga malam Al-Qadar, antara benda awal yang Nabi buat bila bangun 1/3 malam, bukan Nabi terus pergi ambil wudu salat, bukan. Hadis sahih menggambarkan bukan itu perkara pertama Nabi lakukan. Benda pertama Nabi lakukan bila Nabi bangun qiyam tuan-puan sekalian, ialah Nabi keluar daripada rumah, ataupun mungkin setengah kata Nabi berhampiran dengan jendela ataupun ruang yang membolehkan Nabi untuk tengok langit. Bahasa mudah kita tuan-puan sekalian, antara benda awal Nabi buat bila bangun qiyam ialah tengok langit. Fanazara ila sama. Nabi tengok langit tuan-puan sekalian, tapi Nabi tak tengok langit kosong lah.
Bukan sekadar duduk termenung tengok langit, tapi disebutkan dalam hadis, di saat Nabi tengah tengok langit tu, Nabi akan membaca 10 ayat akhir surah Ali Imran. 10 ayat akhir yang pasal ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Nanti tuan-tuan sekalian cuba tengok 10 ayat akhir surah Al-Imran ni. Sekadar nak menambahkan, sebab mungkin ada ustaz berat betul nak tahajud malam ni. At least mungkin tuan-tuan sekalian, mungkin pagi-pagi sepertiga malam anda duduk kat tepi tingkap, anda tengok langit, buat apa Nabi buat ni? Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dan surah itu, ayat tersebut 190 tuan-tuan sekalian, bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Okey. Ada sebab kenapa tuan-puan sekalian Nabi buat benda tu. Setuju tak tuan-puan sekalian? Kadang-kadang ada ketika-ketika bila kita tengah qiyam tahajud, pernah tak anda rasa anda niat tahajud, tapi masa anda tengah tahajud tu anda rasa kosong dalam hati, anda tak rasa apa-apa pun pada tahajud tu. Pernah rasa tak? Anda just, aku nak macam mana badan dah bergerak untuk nak solat sunat malam ni, solat je lah. Kan tak solat kan rugi. Pernah tak ada ketika anda bangun tahajud, anda solat tahajud, dia macam kosong. Hadis ni Nabi nak ajar macam mana nak pastikan tahajud kita tak rasa kosong. Kenapa Nabi tengok langit dulu tuan-tuan sekalian? Sebab Nabi nak belajar untuk merendahkan diri. Nabi nak belajar untuk merendahkan diri sebagai seorang hamba dengan tengok langit. Sebab ada ayat Quran tuan-tuan sekalian, surah Ghafir ayat 57. Allah kata, kalau kamu wahai manusia nak bandingkan diri kamu dan juga langit, siapa yang lebih hebat penciptaan dia? Allah kata bukan kita, tapi Allah kata langit. Di saat selalu naratif yang kita dengar berkenaan dengan manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia makhluk yang paling mulia, betul. Tetapi tuan-puan sekalian, Al-Quran juga bagi tahu kalau kamu nak compare dengan langit, siapakah yang lebih akbar penciptaannya? Kata Allah, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi itu lebih agung, lebih besar berbanding dengan penciptaan manusia, kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia tak tahu tentang benda ni. Kenapa Nabi tengok langit? Sebab Nabi belajar untuk apalah sangat aku ni boleh bangun qiyam. Sebab hari ni ada orang bila bangun qiyam dia rasa dia hebat. Kalau boleh cerita kat orang, dia akan cerita kat orang. Tapi itulah. So Nabi tengok langit untuk belajar aku tak hebat mana pun nak dibandingkan dengan langit ni. Jadi bila Nabi dapatkan rasa ketundukan sebagai seorang hamba tu, bila tunaikan salat dia lebih rasa. So datangkan rasa kehambaan bila melihat langit yang sangat luas untuk puaskan, insya-Allah. Boleh? So ini antara sunnah yang ada tapi selalu dipandang sepi. Jadi kalau boleh tuan-puan sekalian kita boleh amalkan sunnah ni. Tapi saya harapkan tuan-puan sekalian, janganlah pula pakat ramai-ramai tuan-puan sekalian dengan bertelekungnya tiba-tiba dekat luar rumah depan ni. Takut tuan-puan sekalian orang duk naik motor baru balik daripada kerja shift tuan-puan sekalian, tiba-tiba ada banyak bertelekung putih dekat luar tu. Takut hantu tuan-puan sekalian. Tu agak-agak lah. So at least tuan-puan sekalian boleh usahakan lah untuk membaca 10 ayat akhir surah Al-Imran. Mudah-mudahan ianya bermanfaat lah, insya-Allah, dan memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Okey pada semua. Jadi wallahu alam bisawab tuan-tuan sekalian. Rasanya lillah kita jumpa tak? Sebelum habis Ramadan ni rasanya tak jumpa. Ramadan ni ikut last kita jumpa. Jadi walaupun terlalu awal, saya rasa doa ni baik untuk kita semua. Saya ucapkan tuan-tuan sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih banyak tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan dari pihak saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, jap, pause. Iklan sikit. Isnin ni, which means lusa, saya akan bersiaran di TV Hijrah, akan tadabbur ayat Al-Imran tadi tu. Akan tadabbur surah Al-Imran tadi tu. So kalau siapa yang nak tahu apa intipati pada yang nak baca pada bangun qiyam tu, boleh tontonlah TV Al-Hijrah hari Isnin 7 pagi. Okay, 7 pagi tu puan sekalian. Saya tahu anda ada tadarus tu, tapi itulah pandai-pandailah. Okay, so kita akan berkongsi tadabbur ayat tu pada hari Isnin, insya-Allah. Kasih semua, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa suratul asr.